Jom kita unboxing satu lampu kecil yang super padu daripada Smiling Shark. Yang ni model TIP0003. Jom kita tengok apa yang dekat dalam. Dia bagi satu kabel USB Type-C untuk korang charge lampu ni. Kemudian dia ada user manual yang rasanya korang tak perlu pun user manual ni. Dan yang ketiga, confirm lah kita ada lampu Smiling Shark. Okey, design dia simple je kalau korang boleh tengok dekat sini, dan dia sangat-sangat compact dan kecil. Butang power lampu ada dekat bahagian tepi ni, dan dia ada 3 mode. Lampu yang paling terang, lampu yang malap sikit, dan lampu berkelip-kelip. Dekat bahagian tepi sebelah lagi tu pula dia ada port untuk nak charge lampu ni, dan dia menggunakan Type-C. Lampu ni waterproof dengan rating IPX6 yang mana korang boleh masukkan ke dalam sungai yang berarus deras. Dan kalau kita tengok dari segi getah dekat port untuk charge ni memang agak secure lah guys. So rasanya kalau kita nak masukkan dalam air memang tak ada masalah untuk lampu ni. Dekat bahagian belakang dia ada magnet yang mana korang boleh lekatkan dekat kereta korang sekiranya ada emergency, dan korang boleh buka lampu berkelip-kelip ni. So time-time emergency memang sangat membantu. Dekat bahagian atas ni dia boleh buka macam ni, so korang boleh masukkan dekat kunci korang, atau korang pun boleh gantung dekat seluar korang. Dekat bahagian bawah ni dia ada lubang untuk korang nak letak di atas stand, tapi untuk model ni dia tak bagi sekali dengan stand. Dan dekat bahagian belakang ni pun dia ada satu part yang korang boleh buka macam ni. So kalau korang nak gantung dekat mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Dan kalau korang nak jadikan dia sebagai stand macam ni pun boleh, tak ada masalah. So far lighting ni memang sangat-sangat terang. Aku dah pun buat test kecerahan dan juga test ketahanan bateri dia. Korang boleh cari video tu dekat profile. Dan lampu ni kalau jatuh pun aku rasa tak ada masalah, memang tahan hentakan. Sebab bahagian belakang ni dia memang solid. Ada bahagian yang besi, atas ni bahagian dia besi, tapi dekat bahagian kompartmen belakang ni adalah plastik, depan ni pun plastik, tapi dia memang solid. So guys, kalau korang nak dapatkan lampu ni, klik je kat link TikTok Shop di bawah.